Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad bin Wan Muhammad yang merupakan penulis buku Si Lincai dan Labu-Labunya, yang mana ia dimodifikasikan dengan saya memasukkan unsur cinta, iaitu dengan hadirnya melati. Labu ini melati kat sini, dan adanya wanita tua yang memberi kalung kepada Si Lincai. Buku ni dia untuk murid yang berkeperluan khas, yang mana kalau awak tengok ada video cerita Si Lincai dan labu-labu. Okey. Dan bila awak tengok dalam ni, awak ada tulisan. Tulisan dia, spacing dia 2.5, besar dan besar-besar, dan dia memudahkan untuk murid berkeperluan khas membaca. Dan apa yang mereka ialah adanya tulisan braille. Si Lincai dan labu-labunya dalam tulisan braille. Atas ni sama maksudnya. Okay, jadi benda-benda macam ni dia membantu murid berkeperluan khas mereka membaca dan mendalami tentang Si Lincai ni. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.